Joko Durian Disaki. Situasi ini telah mengganggu tugas demokrasi dan menyebabkan ketimpangan di kalangan masyarakat. Seramai 48 individu termasuk warga tempatan dan asing telah ditahan di ceroboh tanah kerajaan melanggar arahan mahkamah supaya dilakukan yang berbulan 13 April 2024. Tuan-tuan, tahu halangan demi halangan. Dua kaki. Manakala ceroboh yang didakwa telah tanaman haram. Mereka telah diketuai oleh wakil rakyat iaitu ahli Parlimen Raub. Desakan-desakan tambahan tadi, kita mendesak pihak kuasa khususnya PDRM mengambil tindakan tegas terhadap semua individu yang menghalang tugas penguasaan, memastikan penguasaan undang-undang dilaksanakan tanpa kompromi, meningkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan yang terlibat. Dan di sini saya nak nyatakan apakah penguasaan undang-undang yang ada. Pertama, Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 425, sesiapa yang menceroboh atau menduduki tanah kerajaan tanpa kebenaran boleh dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda RM500,000. Ini dah ada. Kami nak desak 400 orang ini, termasuk yang tanda tangan nak hantar memorandum, wajib ditahan. Ya.